pegawai di BKL ni marah betul tengok. Mungkin dia geram kot lah. Kotak-kotak dan apa barang-barang dia semua dia pijak, dia pempas baling-baling ganas di BKL ni. Okey, Assalamualaikum dan berjumpa lagi di channel Abang Edi ataupun KL Info Media. Okey, kepada sahabat-sahabat yang dah nak mula balik kampung, selamat beraya di kampung dan berhati-hati di jalan raya. Kita telah pun menghampiri ke bulan Syawal, tidak lama lagi, lebih kurang seminggu saja lagi. Jadi kita masih lagi di bulan Ramadan. Dan seperti biasalah kalau di mana-mana ada bazar Ramadan tapi seperti biasalah abang dengan video-video yang berkaitan bersangkutan dan sebagainya dengan warga-warga asing di Kuala Lumpur ini Selain daripada bazar-bazar Ramadan warga tempatan, ada satu lokasi di mana lokasi ini diketahui oleh orang ramai, memang kawasan warga asing, dan di situ ada bazar warga asing. Jadi di situ yang berniaga adalah warga asing saja. Di samping pihak di BKL menguatkuasakan undang-undang di bazar-bazar Ramadan yang dikelola oleh mereka, tidak membenarkan warga asing berniaga di situ. Tetapi di lokasi ini warga asing mempunyai bazar mereka sendiri, iaitu mari kita kenalkan warga bazar Ramadan Rohia di Pasar Borong Selayang. Tapi sebelum itu kita akan reaction satu video yang telah yang dia upload oleh pihak berkuasa tempatan PBT, iaitu di BKL. Kita akan reaction video tersebut. Selepas kita habis reaction video tersebut, kita akan terus ke lokasi untuk kita tinjau keadaan terkini di lokasi itu. Okey, ini operasi pihak di BKL waktu petang. Tapi apa yang tuan-tuan tengok semua pegawai di BKL ni marah betul tengok Mungkin dia geram kot kotak-kotak dan apa barang-barang dia semua dia pijak, dia pempas baling-baling ganas di BKL ni. Tapi ini tidak menakutkan mereka sebenarnya. Mereka dilihat je kat biru. Tapi inilah situasi buah-buah labu dia pampas bagi pecah. Marah betul brother tu ni pegawai di BKL ni. Mungkin dia sakit hati kot. Orang dekat sini memang degil lah. Dia orang operasi pagi, petang dia orang meniaga balik. Ini waktu petang, mungkin besok dia ada balik. Tapi kita akan tinjau ke lokasi ini seperti yang kebiasaan abang buat. Selepas kita reaction video, kita akan menuju ke lokasi untuk kita tengok situasi selepas itu. Jadi untuk hari ini pun sama. Okey, tanpa melengahkan masa dan waktu, mari kita tinjau ke lokasi ini. Ramadan dia nak jual duit. Kawan tak boleh.
tu kan nak ping-ping.